tukar ni. Aku nak tukar nama. Assalamualaikum guys. Hari ni kita lagi main sorok-sorok dengan dua orang. Dengan Ayah Fahmi dengan Raina. Tapi yang lain dua ni, Rian dengan Ryan belum lagi. Sebab apa? Ryan mandi kolam. Ni lagi satu buang Roblox. Okey. Kita tunggu dia orang apa tu sorak dulu. Cepat sorak. Ai. Belum. Siapa ni? Budak ni. Mau. Tadi budak ni. Ni budak. Ni budak ni. Cepat sorak. Aziz. Lagi main-main dengan budak-budak ni. Aziz. Jadi. Okey, aku dah. Okey, aku dah. Tempat aku dah dalam sama je. Enam. Tempat kita dekat-dekat je kan, Lem? Tapi jangan tempat sorak yang sama. Tempat kita dekat-dekat je. Senang. Merah. Okey. Mata Aziz merah. Dekat-dekat dengan Dekat-dekat je. Jadi kalau kau jumpa Alif, kau pasti kena tanya aku sebab aku dekat-dekat kat situ. Okey. Cepatlah. Aku kira sampai 10. Tengok. Keram. Tapi jangan betul Aziz Satu, dua, tiga, empat, lima. Kenapa? Dalam apa? Aku dah kat luar lagi ni. Aku kat luar lagi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni aku dah apa siap? Susah lah kerana ini besar sangatnya aku punya karakter. Aziz. Ingat tak ni? Jadilah kecil pandai. Tak laik tau. Jadilah kecil pandai. Tu, kecil kan? Tu, tolak. Tolak. Okey. Takutnya. Dah cepat Okey, dah. Tak boleh kan? Aziz ni beban guys. Dia takkan boleh jumpa. Boleh? Kalau kat sini tak ada. Channel yang Ya, aku rasa tadi je orang masuk dalam. Abah kunci dulu. tak kau tak sembunyi kat luar pun. Macam ada. Mampus. Satu dah keluar. Siapa ni? Babe. Babe. Sudah sangat. Okey, jom kita langsung langsung ke round 2. Round 2 tukar rumah lah. Okey. Pergi ke rumah 15. Apa? Okey. Rumah 16 lah. Abah, aku je aja yang buat rumah. Ya, biar kita boleh tengok CCTV. Biar kita boleh tengok CCTV. Guys, kita rumah orang sekelanjutnya kita pergi rumah istana. Macam mana nak kau? Okey. Ya lah. Dia nak pergi mana? Mana si Ryan? Aku suka buat. Dah sorok. Ya. Orang nak menyapa pun buat. Tu ni Aziz tu ni. Sabar. Tu ni Aziz. Yan. Nama kau boleh Kenzi 1 2 3 4 5 je. Dah keluar kawan. Nah. Mana gaming? Tak yalah. Kenzi dah. Aziz. Oh yo, ada kek. What you mean? Ada kek. Hai kamu. Ada cepat ni. Cepatlah weh. Yo, ada dah ke? Sekejaplah. Dah sorok ke? Rian, kau nak nama kau Kenzi Gaming kan? Cepat. Dah ke? Dah lah. Lama ni aku punya video. Aku belum sembunyi lagi Zik. Kau tengok. Ayo. Okey guys, round 2 guys. Jom kita bantai ke sana Kita sini. tempat sama Zik. Tempat sama lagi. Berarti langsung 2KO. Bukan tempat yang macam dekat-dekat tapi sama. Dah Zik. Tak join korang. Buka kamera. Nak join kau Zik. Nanti. Tak ada. Sama tak ada. Masuk tak? Kita tak ada CCTV Zik. Okey. Kita tak pindah. Tahu Zik. Tahu Zik. Ini apa? Lepas tu aku kau. Apa tahu sini? Orang darah dekat katil. Sini. Sabar. Okey, dulunya kita dekat bilik. Bilik apa? Bilik tidur lah, pandai. Okey. Kita tinggal satu. Tidak.
Ambil atas kat sini. Tadi cuba kau tengah lagi. Hah? Kau pergi kat tengah tadi. Tak payahlah. Azik. Azik kat mana? Okey, Abah. Masa je. Kau tengok ada Azik ke tak? Tengok jaga juga. Nanti dia masuk bilik kita. Masuk bilik kita. Tu tengok. Tengok try. Tengok abang aku lah. Mulai sekarang. Dia tak ada kat sini, okey? Oh, tak ada. Dia tak ada. Kak Lara nak main juga. Bilik kedai. Nak main juga. Nak main juga. Tadi kat bilik kita. Okey, cek balik kat bilik tadi. Abah, kita cek dulu kat sini. Nanti Abah. Tak Dah ada. keluar lah dulu. Tak ada benda. Tadi jatuh lah. Tak ada. Kau dah masuk ke bilik tadi? Nak cek balik, pocek lagi. Tak ada ni. Ada lah. Salah lah. Tak bilik lah tadi. Salah. Apa tu ada? Mana lah Azik ni? Mana lah Azik ni? Kau dah pergi kat mana? Nak cari ada ruang rahsia je. Tak ada apa. Dekat mana Azik? Tengok. Kita bukan dekat situ. Kau dekat mana tu? Kat bilik yang pertama, yang biru. Bilik sini. Bilik pertama dekat dengan tangga. tu. Leh. Sikit lagi Azik dah masuk bilik kita. Aku dah bilik je ni. Tak payah. Aku tak bagi tahu. Tak boleh tahu deh. Asyik aku tahu. Ini. Tak payah nak mengarut. Tak payah nak mengarut. Aku tak tengok. Selalu aku pernah pergi sini tapi ada tempat rahsia ni. Dia beritahu. Betul ke situ. Bodoh gila kau. Bodoh lah kau. Tapi aku rasa Bukan main tipu. Mama. jadi kita pakai katil dia untuk jadi menang. Yes. Tak kira tak menang. Apa? Jumpa. Sini macam Tadi ada Boleh. gambar kapak. Kita dekat. Ada gambar kapak ataupun saya dah tadi. Dua tempat. Dia kan beban memang tadi kan. macam ada tempat rahsia ni punya. Ada. Ada kamar? Tak ada pun kau. Sana pun kau. Kau dekat mana sih? Macam lah. Oh, aku nampak sih. Tu. Nampak sih. Kau tengok dari TV. Ada tak? Dari sini tu tak ada. Dia masa dia tak kira kan. Masa tak kira. Sabar Tunggu aku menyerah. Okey, kita orang kasih satu clue je. Katil yang kita dekat sekarang ni bilik dia kan. Bilik dia sekarang ni katil dia berwarna putih. Semua putih katil dia. Putih. Semua putih. Itu dah punya clue. Ni merah. Semua putih. Ni merah, biru. Aku rasa Kau duduk semua putih. Aziz masuk bilik kita. Cuma Aziz tak tahu tempat dia kat mana. Aziz, cuba pergi kat katil tu tadi. Nampak tu? Kita orang dekat dalam tadi gambar. Dalam gambar. aku dapat tadi nombor yang ada kalah. Tadi aku tak tekan pula tiba. Tak ada Sumpah dari biawak tadi aku nampak tadi. Tak ada kau? Bukan. Sumpah. Tadi lagi. Tadi aku tak tekan nombor kau tadi. Lepas tu aku nak tekan tu. Nak pergi tekan bank. Tapi aku lupa pula ini bukan rumah aku. Macam ni tempat rahsia. Wait a minute. Tempat rahsia apakah ini? Tak ada. Cuba pergi tempat rahsia ni. Ada yang berkenaan kot. Tadi aku dah nampak dah tadi. Lagi 20 minit. Buat dalam sangat tadi.
Dah kat dalam ni dah. Asal aku tak boleh main? Tinggal tekan-tekan je ni. Tadi aku tekan nama Raina tadi weh. Tapi aku tak jumpa orang dia. Mata tak disco. Pakai ni aja apa susah? Kan boleh ni. Main gila. Bila aku takkan jumpa kita orang ni. Okey, aku lagi bagi 10. 9. Abang tadi lagi satu tapi lagi tak kau kasih tahu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sifar dah. Kemana? Tunjukkan diri kamu. 1, 2, 3. Tadi yang kau dah yang dekat tempat rahsia tu kita sembunyi kat situ. Lepas tu kita keluar. Kita pergi dekat rumah di depan rumah aku. Peraturan ni tadi. Okay. Guys, peraturan tu tidak dikira sebab aku tak cakap kan pergi luar kan. Tak dikira. Tak dikira. Dekat rumah ada kami pula. Sekarang rumah aku lah sekarang. Sekarang aku dah nak keluar, nak tukar rumah. Masa je Kiki, lagi senang. Nak main. Abah. Nampak dah rumah aku pula sini weh. Lah. Lebih baik aku sembunyi kat sini tadi. Okey. Nampak weh. Sini 12 balik. Tak nak ke rumah aku je. Alah, mana boleh kick? Mana boleh kick? Taklah. Aku nanti aku boleh tengok CCTV. Apalah. Nanti apa ingat rumah tu? Rumah 15. Kecil sangat ni rumah aku. Korang ni kasih keluar ni biar betul. Korang jika dia jujur dan ikhlas, jangan lari dari rumah. Okey, boleh ke rumah kau. Okey ni 12 ni. Rumah aku belum lagi. Tak boleh, nanti aku nak kick nanti kau. Payahlah. Aku nak buat macam Luffy, bukan macam aku nak buat macam Luffy. Aku lah pula. Kita rumah aku je. Tapi aku tak boleh kick pun orang. Iyalah, nanti kan datang CCTV kau. Nanti kau tengok CCTV ke mana? Ada yang tu. Siapa aku tak pakai CCTV kau? Cepatlah. Aku. Akhirnya. Guys, aku rasa kita kena stop sampai sini. Sampai jumpa. Bye. Pergi dekat